pada abang-abang yang dah kahwin. Kan kita dapat gaji. Kan hari ni dapat gaji, hari ni juga habis. Sebab boleh jadi kita kena bayar sewa rumah, kan, anak punya pampers, sekolah anak, nafkah isteri, pakai makan, minum keluarga. Kita rasa macam dah habis kan. Bagi orang yang tahu nilai memberi nafkah, maruah dan juga kemuliaan seorang lelaki, apabila dia punya duit habis, tapi habis di dekat keluarga. Habis di dalam menafkahi keluarga. Itu kemuliaan seorang lelaki. Maknanya satu flex bagi lelaki, duit kau habis? Habis. Asal? Aku ready semua kelengkapan dan keperluan keluarga aku. Isteri aku pakai dia. Sekolah anak aku, yuran tak tertunggak, ada rumah sewa settle. So itu flex seorang lelaki. Walaupun bank account tinggal RM2.5, tapi itu kemuliaan bagi seorang lelaki sebab dia habiskan. Kita tak boleh sebut habis. Dia spend duit dia di tempat yang Allah kurniakan keberkatan. Sebab kita kena ingat, berkat akan meningkat, dia bukan pada macam mana kita dapat saja, tapi macam mana kita spend duit itu.